Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, untuk video kali ini kita akan buat asas permainan digital. Okay, basic sajalah, simple game menggunakan perisian Unity. So basically ini adalah hasil video tersebut yang mana kita menggunakan third person controller, menggunakan WASD untuk menggerakkan player, gunakan mouse untuk gerak, ubahkan kamera punya position, dan kita boleh langgar untuk ambil objek bulat ni, iaitu adalah macam skor lah. Kalau kita tengok kosong asal dia skor tu, bila kita ambil tu bulat tu jadi satu, dan kalau saya dapat ambil lagi satu ni, skor dia jadi 2. Dan kalau perasan, kalau kita jatuh tu dia akan respond ke tempat asal. Okay, so maknanya ada banyak fungsi yang you boleh belajar daripada video ni, dan you boleh apply kepada benda-benda yang lebih menarik. So maknanya yang contoh macam kalau dia jatuh ni, dia langgar objek something dan dia akan teleport ke tempat lain. So you boleh buat benda-benda tu bagi nampak menarik lah. Dan yang ini basically yang dalam video yang kelima yang sebelum ni, okay, kita langgar objek, sesuatu yang hilang akan muncul. So yang ini you boleh gunakan untuk player capai dia punya game goals dia. Right. Dan di sini juga, okay, skor dah 3. Kita ada letakkan syarat di sini untuk player tukar ke level 2, pergi ke level 2. So maknanya syarat dia skor dah 3, dah cukup skor ni baru kita langgar, dia akan pergi ke scene yang seterusnya, okay, level 2. So bayangkanlah ini adalah level 2. So kalau kita kelat, okay, anda kata kalau saya tak cukup, tak ambil, skor dia 2, sepatutnya 3 kita set. Kalau kita langgar ni, tak ada apa-apa berlaku lah. So kalau saya dapatkan skor ni yang ketiga, kalau saya langgar ni, baru kan ada syarat dia, you win. Dan yang ni you boleh nampak lah dia punya UI dia. Kita menggunakan world punya canvas, instead of dekat skor ni, kita gunakan UI yang memang akan muncul di mana sahaja player berada lah. Dan untuk itu rasanya kita boleh mulakan, right? Tapi sebelum kita mulakan, okay, ialah create dulu projek yang baru. Okay, pastikan anda semua buka juga browser dan masuk Asset Store, okay, dan download third person controller basic locomotion free, okay, daripada Invector ni. Okay, memang ada banyak third person controller yang free dekat Asset Store, tapi ini adalah antara yang kena dengan skrip yang saya akan gunakan lah. Right, antaranya Death Trigger tu. Right, so silakan download, okay, dan buka di Unity. Dan basically dia akan automatically buka package manager, tekan download dan tekan import. Okay, import dahulu third person controller yang anda dah download tadi. Okay, dan di sini biasalah, by default ada satu folder sahaja, nama scene. Sekarang once kita dah import, dia akan ada satu folder yang baru, nama Invector third person controller Lite. Right, so sebelum kita masukkan karakter, kita kena ada lantai dulu, tahu tak? Supaya player dia tak jatuh lah kan, supaya player boleh berjalan di atasnya. Alright, so boleh right click dekat hierarchy, 3D object, cube, right? Dan di sini saya right click dan saya tekan WASD ni untuk masuk fly mode. Okay. Dan di sini perhatikan anak panah biru menghala ke sana, maknanya ini adalah pandangan depan kita. Alright, tapi sebelum apa-apa, you boleh right click dekat transform, dekat cube ni, ambil reset. Okay, reset. So kita nak reset position cube ni, supaya dia berada di betul-betul di tengah grid. Okay, betul-betul di tengah grid. Ini sangat penting. Kemudian tekan huruf R, scale, besarkan dia. Okay, ataupun you boleh type lah kat sini. Saya rasa 5 sesuai lah, 5. Kemudian warna hijau ni boleh klik and then penyetkan dia, ataupun you nak letakkan value dia 1 ke pun boleh. Okay. Dan seterusnya kita nak duplicate, kita nak duplicate cube ni. Tapi sebelum tu bagilah nama cube ni, supaya kita kenal cube ni apa dia. So yang ini adalah tile. Okay, tile. So you boleh right click dekat tile ni untuk duplicate, okay, dan tarik dia ke depan, ataupun you boleh gunakan shortcut lah. Basically shortcut dia, kalau guna Mac macam saya gunakan Command D untuk duplicate, ataupun Control D saya rasa untuk Windows. Dan buatlah 4, sebanyak 4 untuk tutorial ni. Nanti you nak buat berapa puluh pun terpulang lah. Okay. Dan seterusnya, once kita dah ada ni, okay, buka folder Invector third person controller Lite ni dan cari folder prefab.
Okay, prefab ni basically adalah gabungan pelbagai objek. Tak kira lah objek tu game objek, audio, video dan sebagainya, gambar pun boleh. Dia menjadi satu objek yang kita panggil prefab. So kalau hilang salah satu, prefab tu tak sempurna lah, dia akan ada missing. Okay. So basically dalam ni ada third person controller. You just drag and drop terus dekat tapak ni. Okay. Dan ada lagi satu prefab ni. Yang prefab ni adalah kamera. Kamera ni just drag je kat mana-mana, tak kisah. Sebab bila once you tekan play, dia akan automatically ikut belakang player tu. Sebab skrip yang dah dibuat ni memang dah dibuat begitulah ya. Dan third person controller ni kalau kita tengok dia menghadap ke kita sepatutnya kita nak dia menghadap sebaliknya ke hadapan. So di sini Y value ni you boleh kosongkan dia. Right? Dan kalau you perasan kalau you tekan play, okay, bila you tekan play, dia dah boleh gerakkan dah player tu. Okay. Kalau you boleh tengok dekat game punya view kat bawah ni lah kan. Okay, anda kata you punya game tu ada kat tepi ni, you tak ada masalah, you boleh drag kat mana-mana lah. Dia akan snap kat mana-mana. So maknanya you boleh sambil tu you boleh tengok juga apa yang berlaku dekat scene. Okay. Dan kalau jatuh ni dia tak ada respawn balik lah, dia akan jatuh selama-lamanya lah. Alright. So saya nak tambah lagi sikit. Okay. Sebelum apa-apa kita kena buat preparation lah. Seperti biasa you kena ada beberapa folder, antaranya folder audio dan juga script. Okay. So boleh right click dekat asset. Okay. Boleh keluar daripada folder Invector 3 third person controller tu. Right click, create. Okay. Right click, create and then ambil folder, bagikan nama dia audio. Okay, buka folder audio dan masukkanlah bunyi yang you dah gunakan sebelum ni kan. Bunyi pada video keempat ataupun video ketiga sebelum ni. Yang bunyi macam ni kan, ataupun mungkin ada special effect bunyi yang lain lah. Dan boleh create lagi satu folder nama scripts. Okay, di sinilah kita akan simpan semua skrip yang kita akan guna. Okay, so untuk apa-apa ni, next saya nak cube yang tile yang kedua ni, kita nak hilangkan dia. Okay, so kita nak bagi susah sikit lah, player tak boleh nak lompat ke seterusnya. So dia kena cari trigger something untuk munculkan tile yang kedua ni, right? And untuk itu kita boleh klik dekat tile ni. Okay, and then you boleh right click, kita nak buat Swiss right click 3D object and then ambil cube. Okay, dan namakan dia Swiss. Okay, dan kalau you perasan dia actually duplicate terus tile yang asal tu. Okay, berbanding dengan kalau you boleh right click kat sini di luar you ambil cube nampak cube tu dia asing kat sini. Okay, sebab dia bukan, kita tak buat direct kepada child. So itu beza dia lah. So yang ini tak ada isu pun, kita just kecilkan. Okay, dan boleh letak lah di ujung-ujung so terpulang lah nak buat macam mana cara pun dan boleh besarkan sebalik chip tu, buatlah macam mana pun size dia tu, asalkan player tu boleh langgar dia. Dan you turn on is trigger ni, kalau you tak turn on this one, you miss this one, player tu tak boleh nak tembus lah. Contoh kalau kita tekan play, okay, player tu dah boleh tembus kalau is trigger ni you off dia tak boleh tembus Okey, seterusnya kita nak yang hilang tu akan muncul dan ada bunyi kan. So kita ada script, boleh right click and then create script lah ataupun untuk tutorial kali ni saya akan menggunakan script yang dah sedia ada. Okey. Script itu adalah namanya switch trigger. Okey, switch trigger. Okey. So di sini ambil masa sikit dia nak import. Okay, so switch tu switch trigger ni, sekejap saya tutup yang file ni. Okay, switch trigger ni basically dalam video yang sebelum ni lah kan, yang pernah kita yang pernah saya explain. So saya tak explain lah dalam video ni So you boleh pergi dekat switch, sama ada tekan add component, you type switch trigger and then you add. Okay, ataupun you boleh drag and drop sahajalah di dekat add component ni. Once you add, dia akan automatically ada audio dan juga script tu lah. Okay, audio ni required siap-siap dalam switch ni. So insert trigger ni kat sini lah you letak tile tu, tile yang kosong tu you klik dan drag masuk dekat sini.
Okay, dan sound effect ni basically you boleh klik dan you ambil lah nama bunyi tu. Okay, ataupun pick up tu kan. Mana-mana pun boleh kot. Okay. Okay, pick up ni kalau you tak sure, you just klik, dia akan ada lah kat sini. Inilah bunyi dia. Menarik juga bunyi dia tu. Okay. So kalau begitu memang kita tak pakai lah audio di sini, tapi apa-apa pun ini untuk kita nak bagi you tahulah cara you nak organize, right? So tile yang ini adalah tile yang hilang. Nanti kalau kita tekan play, okay, tekan play, kita langgar je kawasan switch ni. Nampak dia ada alright. Dan sekiranya nak buka full boleh play focus, tekan maximize, okay, and then you play, baru boleh buka secara full lah. Secara full. Okay, setakat itu sahaja untuk video tutorial kita kali ini. Nanti untuk next video kita akan sambung dengan pick up point, right? Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.